Okay, sekarang ni kita dah nak check out. Dah pukul 9.43, dah lebih daripada masa. Sepatutnya 9.30 dah nak kena gerak. Let's go. Selamat jemput. Hal-hal yang mengganggu. Okay guys, should I nyanyi kat atas ke tak ya? Komen. Beradu, kita saling bantu. Guys, tengok ni, panjang ni. Saat tinggi ke angkasa, menantang dunia. Akan mudah untuk hampir mati dan tahu selamatkan aku dan ku akanmu. Sekarang aku tahu. Front brother. Cerita kita tak jauh. Dari cinta pada kahwin ni, jangan kain lagi cepat menunjukkan lebih baik. Dia tengok abang hari ni kan yang bangga. Nampak abang dah banyak rumah. Ada seorang abang yang dulu hati ni. Sekarang nampak seorang lelaki yang dah setia, yang ikut tanggungjawab seorang suami. Everything you are. Good morning. Sampai what the hell? Tak siapa? So Shaw's here. So lepas ni kamera ni akan dipegang oleh Shaw 12 jam. Macam mana kau? Cantik. Apa ni? Selim ya? Jenny. Oh, Jenny. Kalau cantik gila makeup dia. Kita bawa. Tolong je aku cari senyum. Kau tanya aku. Memang tak ada. Cantik tu. Macam Barbie. Itu ya Barbie ke? Cantik. Shall record. Okay. Betul tak? Nanti. Sebab sempat. Kenapa? Kita sama-sama siap. Kak Ika pula profesional. Oh, mama tu tukar. Mama kata bagi mama lah. Kan bagi mama yang nak lah. Bagi Mimi lah. Bagi Kak Mimi dengan mama. Ikat. Boleh ke? Farah. Ada getah. Ada getah. Ada. Dia kata apa? Mereka sebab tak apalah dia kata dia nak. Cantik okey. Pendek abang. Ha? Boleh panjang sikit. Abang dah tahu ini kena panjang. Bawal. Tapi bawal short. Kan hari tu mama pakai kain bangle semua. Benang ni simpan je lah. Mama pergi ke selesai. Ni dah mana tu? Ha? Boleh yang cocok. Kejap. Ada lagi satu. Sangat puas hati. Yeay. Boleh panggil lagi untuk wedding L. Kau ni lambat lagi. Next year kita aminkan je. Kau kerja kan? Ha? Dah simpan sikit dia. Lama saja. Okay, sekarang ni kita dah nak check out. Dah pukul 9.43, dah lebih daripada masa. Sepatutnya 9.30 dah nak kena gerak. Mama jom. So sekarang kita nak kena gerak. Mama, barang mama atas ni ambil Kau tak habiskan kau? Tak. Tak nak? Lagi better. Ada tak nampak kipas kat Ika? Kipas? Sebab dia kata panas. Tak tahu dia jenis. Oh, Kipas besar bukan kipas kecil. kipas besar Farah. Betul. Hello. Dah boleh. Kita dah nak gerak ke lobby. Let's go. Apa ni boleh. Kenapa tak bawa turun tu? Tak minta kat Milik abang. Kita kat bilik abang dulu. Dia Kita nak check in petang macam mana? Apa buat tunggu sini saya tinggal tak boleh. letak kat bilik Nazrul. Nanti panggil bellboy suruh ambil kat bilik Nazrul. Baca dah lagi belakang. Okey. Thank you, Syam. Hai. Jangan ambil gambar. Dengan Nazrul. Bagi phone kau. Phone kau. Phone kau. Papa dengan mama dah. Oh, dah syukur. Kau tengok aku macam. Bukan je. Okay. Macam ni. Okey. Sampai untuk Saya okey je. Sampai tu. Sebab kita orang nak kena bagi speech nanti tau. So kita orang
Sebab kau gerak after kan. Lepas tengok orang apa. Shoulder ni, shoulder. Naik kereta. Okay. Boleh. Saya rakor dah ke? Tambah. Okay guys, kita orang nak on the way to Dewan. Kita orang tak ada driver tu, saya je driver. Oh, you the driver? I'm driver lah. Oh, driver? Alright. Lambai sikit. Okey. Lambai sikit. Lambai sikit. Everything good? Okay, lambai. Alright. Ni daripada tengah kan. Perasaan macam campur sebab it's finally the day. Nervous sama kan? Bye sikit. Bye. Okey. Alhamdulillah. Dia lah, mana dia orang? Jom. Senyumlah. Kita buat tengok. Haji Gading, Opi. Hai, mana? 2930. Oh, rasa tengok kosong. Oh ya. Tahun dah sama dengan Macam strawberry. Ya, aku tengok. Dia sepatutnya lurus. Sama rasanya tu. Nah, dia sepatutnya lurus tapi dia tak ada tarikan sini. Kita dia jalan dia tarik naik. Kena faham lah tu. Beza. Cantiknya. Ya Allah. Tapi warna kita blend lah. Kan? Sekejap, sorry. Dah tu kenapa lagi Apa? tu dah Di belakang tu. Duduk je. Nak tukar lagu lagi ke tu? Ni macam walk lane of memories. And I don't know. Wee. Nenek, lampu dia tak ada dekat atas ceiling. Ten. Apa ni? Lampu kat atas. Okey, untuk masing-masing. Macam tu. Buat ni. Okey. Tengoklah pengantin sebenarnya siapa. Pertamanya, saya menyebut semua hadirin ikut kita bersama. Syam, actually dia aku punya dream. Tapi kita bagi kat abang. Takut tak kesampaian Tak sampai lah. Kita bagi semua. Kan aku macam suka. Ni macam princess punya. Nampak tak princess, fountain? ya. Mana sesuai tu laki. But I want. Santai je. Nanti orang tak akan nampak kita pun speech kat sini. Abang makan berada kat situ. Oh, sambil tu bagi speech. Sambil tu bagi speech. Oh. You nyanyi ya? Tak Dia jadi. Tak jadi? Saya nak. Assalamualaikum. Dia intro macam kau juga. Salam sejahtera. So guys, kita dah sampai dekat Dewan. Rafaqkan rasa syukur. Syau dapat parking. Alhamdulillah kepada Allah. Asyik. Pernah lalu Oh ya ke? Awak yang dekat Cubaan suara puasa apa? Raya hari tu kan? Suara 1, 2, 3. Kosongkan laluan utama untuk Sekarang ni kita nak pergi tengok stall. Diorang set up stall kat depan tu. Kita ada dalam 10 plus 1 stall. Kenapa kelas 1? Sebab dia berada di dalam Dewan Kambing Golek. Kambing golek dalam Dewan. Dia special for VVIP. So yang ni diorang baru set up. Ini untuk sejuk dingin. So nanti akan bawa balik untuk ni ice cream scoop. Yang ni untuk ni rojak. Ni untuk rojak buah. Ni untuk laksa Pening. Montelo punya. Ni Cita Rasa Utara. Ni nombor telefon. Kalau korang nak tempah
Ni kuih muih tradisional. Kuih muih tradisional kat sini. Ni air balang kita. Kita ada 5 air balang. Belum siap lagi. Ni dessert table. Ni daripada Blow the Candle. Yang ni famous tau dia. Blow the Candle ni. Dia baru nak set up. Nanti kita come out later juga. Apam balik crispy. Apam balik apa? Apam balik utara. Okay. Ni semua utara-utara punya. Ni cakoi. Cakoi ni special dia sebab apa tau? Dia ada, nampak ni, kuah kacang. Jarang tau. Ni dekat bahagian-bahagian tadi hari tu akak dia kata dekat pedalaman. Contoh dia. Tapi kat sini dia ada. Rare, sangat rare. Jumpa kat mana? Jumpa dekat track. Kat track tau. Kita cari cakoi kuah kacang keluar ni. Akak order. Saya lah order. Ni cakoi legend si Kamat. Ada kuah kacang je. Sebab ada kuah kacang kita ambil ni. Hot beverages. Kita ada teh tarik, kita ada kopi, kita ada teh biasa. Lepas tu cendol dan ABC. Okay, so yang ni nanti dia akan buat live lah. Buat semua. Itu ada live lagi. Mi goreng dan kuotiao goreng. Yang ni confirm akan beratus. Sebab tu kita letak hujung. Itulah nanti kita akan tunjuk after dah settle. So guys, Assalamualaikum. It's your girl So today is the day guys. Kita setelah berapa lama kita plan semua ni, and finally hari ni 4 bulan 7 is the day. So kita akan pass kat Syau. Kita nak buat tour satu dewan. Let's go. InsyaAllah Tawakal Kita dah buat lah. Saya nanti okey lah. Saya nanti berdiri di mana? Di sini kan? Es krim kat sampai dah. Macam tu. Saya tak tahu kenapa siapa yang buat. Ni Ayin, baju dia besar sikit daripada kecil. Flower Page Boys dengan Flower Girl. Baru 3 orang sampai. Semuanya total 6. Baju dia tempah. Tengok ni. Baju dia tempah ikut list dia buat atas. Dia buat atas macam tu. Lepas tu dia buat macam peplum macam ni. So cute. Sip kakak. Ini baju dia. Ya, nanti dia nangis. Diorang tengah rehearsal untuk saxophone dengan violin. Dekat depan tu, jom kita tengok. Konsep untuk abang punya wedding ni konsep macam garden. Kau mesti tak dengar apa aku cakap kan? Sebab ada mic. So diorang tengah practice saxophone, yang ni violin. And yang ni kita punya MC terbaik, Raja, welcome to my YouTube. So ni Raja, MC terbaik di Malaysia. Gitu. Hai, Assalamualaikum. Saya Raja Rashtam, professional MC. Kita doakan perjalanan majlis perkahwinan Nazro dan Syamimi dipermudahkan. The lovely L. Bahagian screen ni daripada arms, bising sikit. Yang ni bahagian live band. Ni live band. Bahagian PA system, kita ada ni daripada Maritim sendiri, live band ni. So kek dah sampai. Kek ni nanti I lupa nama dia. Nanti L insert. Itulah dia kata boleh tahan 9 jam kan. Alhamdulillah lah kalau boleh. Kita risau sebab orang dewan kata selalunya kek macam ni cair lah apalah. Kita cuma wasik-wasik cepat. Boleh lah ni kan. Okay, Alhamdulillah. Okay, kita nak review pelamin. Dia konsep garden, English garden. Kita ada fountain, chandelier and initial. Lepas tu kita ada meja beradab kat sini. Dia akan ada kerusi lah nanti. Yang ni meja untuk VVIP. Menteri-menteri semua duduk kat sini. Sesiapa yang VVIP lah. Buffet. Let's go buffet. Ni meja buffet. Kita ada acar buah, acar sayur, ada sweet sour fish, ayam masak berempah, ayam masak merah, daging kurma, kambing kuzi. This is the best one. Nasi putih, nasi biryani, papadum. This is untuk guest biasa tau. Boleh lali dulu. Sorry. This is
kitchen, dia bagi ni je. Tapi kalau korang nak lagi banyak dessert semua dekat luar. Apa lagi ya? Kambing guling guys. Yang tahu je tahu. Kita ada kambing golek kat sini. Ada mashed potato sekali. Kambing golek kat sini. Lepas pecal. Dekat sana tak ada pecal. Sini ada pecal. Ada pecal. Apa lagi? Tu je lah. Okay. Okay, kalau korang tengok kat bahagian ni, kiri kanan ni, kita ada tunnel. Kita pergi holding room dulu lah. Tengok holding room. This is holding room. Hi Papa. We are reviewing the hall. So this is the holding room. Untuk menteri stay dulu sementara kita nak tunggu flow macam mana. Oh my god, you're so handsome boy. Ni kita punya flower page boy. Selamat lah. So hi sayang. Hi. Awak. Ni kita orang kat bahagian tunnel. Tunnel ni sebenarnya El minta gambar black and white. Kenapa ada warna-warni? Mama tak suka black and white. Dia kata macam orang mati. So dia minta bercolour. Ni dia tukar last minute. Apa pendapat korang? Black and white apa bercolour? Cuba tengok. Oh sorry. Cuba korang tengok daripada sini. Yang mana yang menarik? Cantik. Macam mana korang edit black and white? Macam ni. Oh, door gift. Yang ni door gift. Door gift apa tu untuk guest warna untuk guest warna silver. Untuk VIP dia letak mana? Warna gold. Dia tak letak kat sini. Dia tak letak kat sini. Oh, dia terus bagi dekat meja. Dalam ni diorang tengah rasa. Kat dalam ni ada tisu, ada kek lapis and ada berries punya ni coklat. Tapi itulah yang VIP kita tak ada. So yang ni meja untuk hadiah. Ni semua hadiah-hadiah yang tak dapat hadir diorang bagi awal. So ni candy wall daripada Sugar Ice Candy. Candy wall ni kita ambil 2 booth. Yang ni konsep dia macam minta traditional punya candy. Bukan traditional, OG. Tapi still ada yang boleh makan lagi lah. Nampak ni? Korang mesti pernah makan ni yang mana-mana tahun 2000 yang sedut dengan straw tu. Daripada cetak-cetak photo booth. Ni untuk photo booth. Apa nama dia? Photo strip. Instant frame. Instant frame. Instant photo booth orang panggil. Yang ni nanti lekat gambar, lepas tu nanti boleh sign, bagi ucapan, semua ni. Ni 360. 360 ni sama juga cetak-cetak photo booth. Ni juga dia pakai macam ni, nanti dia pusing macam tu. Dia akan start pukul berapa start bang? Pukul 11 dia akan start pukul 11. Nanti kita try. Photo wall ni apa tu, kita orang request initial. Ada pasangan sejoli kat situ. Kita request initial NS macam tu, and a bit hint of green and blue macam tu. Nanti pengantin akan masuk kat sana, and tu je lah. Yang ni lah. Sekali je semua hidup. Saya makan. Nyanyi, try. Practice. Nanti menyesal. Kau tak kahwin lah Mek. Practice. Siapa yang beli? Lagu kau pilih tau. My song. Ni semua lagu-lagu MP4, MP3 ni semua daripada Ye yang pilih. Untuk lagu saxophone dengan violin, L yang pilih. You guys, you always missing me, huh? Why you always missing me behind, huh? Masa tengah pilih WhatsApp ni. Tak nak. Hari ni Pada lama hari ni. Itu kahwin mana? Oh kencing lah. Betul. Lebih kat Jauh bodoh. Macam
vaksin L pun boleh makan dulu. Oh ya? Hai, jangan. Kan nanti kau pengsan. Pengsan pula kan. Kau nak apa-apa tak kat luar? Macam makan ringan-ringan. Cakoi tu dah ada dah. Oh dah jom. Sekarang sejuk je ni dia dah ready dah. Dia punya ni flavor kita ada coklat, strawberry and vanilla. Yes. Kita ada 6 topping. Topping yes. Kita ada chocolate rice, kacang, chocolate rainbow, and then kita ada cocoa crunch rainbow. Kita ada wafer warna-warni juga, and biskut legend lah daripada zaman kecil. Yes. Yes. Dia akan topping untuk kita punya ice cream kan? Yes, ada kod dengan cup. Ada kod dengan cup. L pun lupa L order 2. Ya, ada boleh pilih. Okey, dah berasa dah pukul 11. Okey. Thank you so much. Okey, yang ni rojak buah. Kita ada 1 2 3 4 5 6 7 fruits. Rojak buah. Ini tadi kita dah ni dah dia dah ready dari tadi ni air balang. Air balang baru dia nak prepare tadi tu kosong. Kita ada apa? Air teh tarik cincau, bandung soda, mango jagung. Mango tenggu. Sepuk asam boy weh. Dengar tak? Sedapnya. Ha? Air ke dah tak ada air dah. Okey, ni semua dah ready tadi. Dessert table. Ni dah ready dah. Tadi tak ready lagi. Ni from Blow the Candle. Lagi sekali kita record. Ada cream puff, pavlova, panna cotta, all the muffins. Ni pun tadi dah. Cakoi dah ready. Nanti boleh ambil tau makan. Dah ambil sedikit je. 3 kuah kacang, sos cili dengan pandan. Patutlah bau kuat tau, bau cakoi. Oh sedap. Nak rasa lah. Kita memang favourite cakoi ni. Siapa yang order tu kan? Saya lah yang order. Rasa cepat. Gerai saya kuah kacang yang beli. Ya kan, memang jarang orang buat. Ya, kalau dekat macam bahagian utara, dia macam kuah kacang. Kita kan orang Perak. Jadi kita rasa dia punya cakoi. Wah, panas. Hai, kamu dah sampai. Hello. Oh my god. Okay, Syah, kita KIV jap. So cute. Kakak nak tak gambar lah dengan korang. Siapa yang buatkan rambut? Tapi kenapa mascara ni? Banyak tu. Okay. Korang pergi makan dulu. Nanti banyak. Bismillahirrahmanirrahim. I kena lapik perut sebab nanti biru. Ya, Ustaz. Ya. Lambat. Girl. Kejap. Betul. You copy I. Sorry. You overshadow I. Kita buat. Ini kenapa? Cantik gila siang. Cantik yang Mama Mia dah tentu sama si. Tahu. Siapa sumpah? Sumpah dia. Siapa tu? Dah lah orang kata kita dikembar. Tiba. Ekor satu lagi. Kain lebih. Serius ni, sedap. Hari ni, sebab makan. Sedap. Betul aku. Tunjuk dah dia aku. Acing kau, habiskan satu ni. Acik aku kat dalam ramai. Ikut Datuk pula. Datuk tu dengan kawan-kawan dia. R&D semua. Tadi cuba. Mula maju melecur. Okey. Komennya. Cuba makan. Tengok mana makan. Kru bertugas ke semua Bawa kemas double. Ya. Hai, apa? Makan je makan. Mana spoon? Apa? Mana tu? Siapa tu? Mi ni je mana? Puan ada tu kan? Kawan kan. Yang lepas tu ke? Your free time kita bincang luar tu. Ada okey tak?
saudara mara yang baju dusty pink ni. Warna koi. Terima kasih atas. Terima kasih atas. Orang jauh lagi. Doktor ni. Ya, doktor ni kala. This event ni Dia punya ni. majority dia punya decision. Dia punya suggestion lah. Alhamdulillah. Ayan lah. Kodok. Ya, terima kasih atas. Terima kasih. Welcome, Mr. Orang tempat nak malam. Banyak potong. Lebih kurang baju. Kurang ajar sama saya. Boleh bawa bagi orang. Senyum-senyum sikit. Always get always get prepared. Yeah. Anak kau yang kecil. 1, 2, 3. Biasa. First time. Tiba-tiba orang undur. Tinggal tisu. Nakis boleh nakis. Boleh. Cantik lah. Dua, tiga. 1, 2, 3. Kita buat kami. Kita kata. Masuk. 3. 1, 2, 3. Alright. Okay, dah. Biar. Alright. Okey, 1, 2, 3. 2, 3. Okay, ini video. 3. okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 2, 3. Tiga, 1, 2, 3. Baik. Oh, nak. Satu, dua, tiga. Okey. 1, 2, 3. Ada. Kita Alhamdulillah. 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Straight, alright. Tutup. Ya, 1, 2, 3. Namun 1, 2, 3. Tutup. 1, 2, Silakan. Buat. 1, 2, 3. Kita makan dulu lah. Sama. Orang jauh. Allah. How are you?
you. Kamu tak yang buat ni? Kata sebelah ni. Kata sebelah ni. Oh, terima kasih. 1, 2, 3. Sekejap. Siapa yang pakai kancing lah? Ni habis jadi rukus. Dah ready belum? Nak mana? Which one you want? Biar kakak suap. Jom. Okey. Cakap tak? Sedap. Okey, jom. Banyaknya. Dah jom. Ada cendol. Nak ambil cangkul Blubber. Oh, blubber tu. Mau. Kita ada tepung gomak, kari pap, lagi air ada air apa-apalah. Asal tukar orang lain. Dan kita tengah buat vlog makanan tadi. Ini pavlovan. Kita orang pergi enjoy ya. Bye bye. Hello. PA. Kita boleh assistant. Kau pun aku pula kali ni. Tunjukkan. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Paling apa? Kita three. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Macam first time jumpa pula. Agar taswira haji dengan istri mahukan. Dan juga kanan pelaminan telah menu makanan tambahan. Lagi sekali pertama jemputan. Buka dulu kan? Dah sampai. Tak ada siapa masuk aku dulu. Aku macam mesti diorang ada masuk. Jauh sikit lah dari sini. Diorang nampak tepi. Ini coklat ke? Ini tu vlog. So, my friend dah sampai.
Tapi Ica tak ada. So kita akan pop upkan muka dekat saya. Cewa ni. Nak dapat sekali atas stage. Itu lain. Nak cakap hai kat vlog. Nak cakap hai kat vlog. Hai kalau dia masih YouTube ni. Hai. Hai vlog, jangan hai vlog. Hai vlog. Dah standby memang. No. Cakap hai. Tak nampak. Bye bye. Bye. Nak join? Korang dah makan ke? Buffet boleh makan. Sumpah. Nak tu like sekali dengan stall semua lah. Okay, korang memang sumpah. Kerja dekat Ada kawan-kawan ni. Di mana cara melampir? Beach Boy. Sorry MC tak buat. Awak tak? Sorry MC tak buat. Kalau dalam dengar lah. terbit pagi. Kalau tidak kelangan tuan tidak habis sepermain. Pihak habis bersama-sama mempersilakan kepada keluarga lelaki bersama ibu bapa dan keluarga perempuan memasuki Terus light show. Kenapa ada gap ni? Ada tutup pintu. Nampak orang nak bagi queue. khas pada sekarang.
bernada indah dan indah menuju bersandar singgah sana sehari. Terimalah langkah masuk putra putri sehari Muhammad Nazrul Syafwan dan juga pasangan pilihan hatinya Syamimi ke laman cinta. Dipersilakan. Oh, lagu ni bang. Cakap ni lagu ni. Abang. Nazrul Syamimi ke laman cinta. Dipersilakan.
Ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera mereka. Pengantin baru manis tertawan bagaikan pinang yang berusaha Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin yang berusaha Kapten Maritim Ustaz Haji Min Kamarudin untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Ustaz. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim. Ya Allah, di majlis resepsi santapan Raja Sahari sempena perkahwinan Muhammad Nazrul dan Syamimi. Ya Allah, Nazrul dan Syamimi, Engkau satu dan sebatikan ya Allah hati Nazrul dan Syamimi agar tiada sengketa bicara antara mereka ya Allah Rabbil Alamin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Kapten Maritim Ustaz Haji Ni Kamarudin di atas pimpinan doa. Taat kepada segala perintahmu yang Maha Esa. Pandangan lihatlah kami dengan rahmat kasih-Mu. Rajamu bantulah dia. Di majlis resepsi santapan Raja Sahari sempena perkahwinan Muhammad Nazrul dan Syamimi. Allahumma ya Allah yang mendengar Pagi memberkati majlis ini. Okay, first of all, lepas ni nak kena speech. Nervous gila. Aduh, takutlah ada lah ramai orang lepas tu nak kena bagi speech pula. Kena tu. Okay lah, kena lah. Kita nak practice sekejap. Takut lah weh. First of all, I'm really happy. Kau jangan nangis pula. Kau jangan nangis pula. Yes. Tak nak ada nangis, happy lah. Akan nangis tak? Tak nangis. Tak nangis, tak nangis. Ni nampak tak? Pergi tangkap gambar semua. Boleh. Weh, tengoklah yang aku buat ni. Banner ni. Majlis akan diteruskan dengan sesi salam restu. Dipersilakan Nazrul Syamimi ke pangkuan Bonda Ayanda pengantin lelaki. Dipersilakan. Dipersilakan Nazrul untuk mulakan acara.
beraroma wangi, disusun indah di atas parang. Terima kasih semua pada hadirin sudi bersama meraihkan keluarga. Untuk abang. Hai Didi. Didi. Untuk abang dan Kak Mimi. Abang, semoga abang dan Kak Mimi kekal sampai ke jannah. Mama.